Yasmin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Untuk yang mana di balik kampung tu, berhati-hati di jalan raya. Dan semoga happy pada 1 Syawal bersama family dan keluarga tercinta. Bye. Dan rintihan tiada henti, alangkah hibahnya di Aidilfitri. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada semua warga di Malaysia, warga Islam. Saya ingin menyampaikan hati-hati balik Hari Raya. Ingatlah orang yang tersayang dan santai selamanya. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti Sanubari. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang. Pekerti lahir batin sesuci sebersih Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Danish Iqmal bin Muhammad Lazim daripada Pusat Islam mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga UPNM, khususnya Pusat Islam. Bye-bye. 0-0. Ku syukurimu Rabbani, anugerah Aidilfitri indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahid bin Ibrahim dari Pusat Islam UPNM, juga sebagai Ketua Imam Masjid UPNM, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin Minal Aidin wal Faizin kepada seluruh warga UPNM, khususnya warga Pusat Islam. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Hazim Basuki, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Semoga semua amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersih Lebaran ini. Keampunan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, terutamanya warga kampus UPNM. Berhati-hati di jalan raya ketika pulang ke kampung. Semoga Lebaran ini membawa keberkatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Pada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Amri bin Muhammad Taib mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Batin sesuci sebersih Lebaran ini. 1 Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Jika ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin daripada saya, Nurul Syahidah binti Muhammad Lazim, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Fatih. Hari ini mari puji memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, setelah sebulan kita berpuasa, kini tiba masanya untuk kita meraihkan hari kemenangan, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Semoga segala amalan ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga UPNM, khususnya Pusat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam Lebaran. Mari puji memuji kepada Tuhan. Titis kasih. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, deburlah dosa di tapak tangan, lupakan segala kesilapan, maafkan kesalahan insan. Salam Aidilfitri kepada semua warga UPNM. Semoga kehadiran Ramadan dan Syawal pada kali ini menghadirkan sinar kebahagiaan buat kita semua.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Ridwan bin Yassin, pengarah Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang saya kenali, khususnya warga kerja Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang bagi Datuk, Profesor Madya, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, semoga Syawal yang menjelang ini memberikan sejuta kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup kita, dan insya-Allah semoga kita bertemu lagi dalam masa yang akan datang, dan insya-Allah semoga Syawal ini dapat diraihkan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tersayang. Saya juga ingin memohon ampun dan maaf sepanjang perkenalan kita sekiranya ada saya terkasar bahasa dan terkhilaf dalam perbuatan. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita, khususnya di Syawal yang penuh mulia ini. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami warga Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.